Hai, saya Dini, wartawan cilik TV PSS Kupen. Hari ini kita akan membincangkan tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Pernahkah anda terfikir bagaimana pendidikan berubah daripada zaman dahulu hingga ke hari ini? Dahulu, pembelajaran hanya berlaku di dalam kelas, dihadkan oleh buku teks dan papan hitam. Pelajar hanya menyalin nota tanpa henti, menghafal tanpa memahami. Pembelajaran sering merasa membosankan dan ketinggalan zaman. Tetapi kini, dunia telah berevolusi. Dengan kemajuan teknologi, pembelajaran menjadi lebih interaktif, fleksibel dan menarik. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu kerana teknologi telah mengedarkan pelbagai kaedah pembelajaran yang baharu. Pendidikan tidak lagi terhad kepada 4 dinding bilik darjah. E-pembelajaran membolehkan pelajar belajar di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Dengan hanya satu klik sahaja, pelajar boleh mengakses pelbagai sumber pembelajaran tanpa perlu hadir ke sekolah atau universiti. Pembelajaran menggunakan aplikasi permainan adalah kaedah inovasi yang menggunakan elemen permainan seperti Kahoot, Quizizz dan Bluecard untuk membantu pelajar lebih memahami sesuatu topik dengan lebih baik. Sekarang, murid-murid sedang bermain Educaplay di laptop. Dengan beberapa klik sahaja, guru boleh mencipta kuis interaktif. Pelajar boleh menyertai dan bersaing secara langsung, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan lebih menyeronokkan. Mengapa e-pembelajaran semakin popular? Ini kelebihannya. Pertama, flexibility. Pelajar boleh belajar mengikut keselesaan mereka sendiri. Kedua, akses tanpa had. Sumber pembelajaran boleh diakses pada bila-bila masa. Ketiga, kos lebih murah. Tidak perlu ke sekolah atau membeli banyak buku teks. Keempat, pembelajaran interaktif. Menggunakan multimedia seperti animasi dan simulasi untuk pengalaman yang lebih menarik. Namun, terdapat juga cabaran yang perlu dilalui, seperti akses internet yang tidak stabil dan kurangnya interaktif sosial. Tetapi, dengan usaha bersama dari kerajaan, sekolah dan ibu bapa, kita boleh memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang sama untuk belajar dalam dunia digital ini. Masa depan pendidikan ada di tangan kita. Dengan teknologi sebagai akan pembelajaran, kita bukan sahaja melahirkan pelajar yang lebih bijak, tetapi juga generasi yang lebih inovatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Mari kita manfaatkan teknologi untuk mencipta pendidikan lebih baik, lebih canggih dan lebih inklusif.